Sorry mak. Subuh sampai sini dah kita. Ada sedap kot. Tahun kau. Tengah sana apa ke ikan makan? Anak arwah bawang. Nak Sarawak. Tu tanya dia. Kata siapa kata dia dah 5 hari janji dia nak. Kita orang dah siap boarding pass, dah siap bagasi, lepas tu dah siap immigration. So sekarang ni tengah tunggu nak masuk dekat gate L12. Assalamualaikum guys. Hai. Alhamdulillah kita orang dah dekat ruangan menunggu. Sebelum nak masuk dekat bahagian gate L12. So sekarang ni tengah tunggu keluar dia punya AK apa semua tu yang dekat skrin tu. Lepas tu baru kita akan masuk ke dalam. So tadi kita orang sampai tadi bergerak daripada rumah 4.30 pukul 5. Pukul 5 kita orang bergerak daripada rumah sampai sini pukul 5 lebih, pukul 6 lah. Pukul 6 lepas tu buat check bag punya tag semua. Lepas tu solat subuh. Lepas tu solat subuh kita pergi makan sarapan. Lepas sarapan tu barulah kita masuk bagasi. Lepas tu baru kita beratur. Okey, daripada pukul 6 tadi kita berurusan sampailah selesai sekarang ni pukul 9. Bayangkan pukul 6, 7, 8, 9 4 jam tu kita orang urus tu je. Urus tu tapi bukan terkejar-terkejar lah, santai lah. Alhamdulillah. Ni mak buat YouTube. Jadi sekarang ni macam sis memang tak boleh guys. Tak boleh macam, tak tahulah, setiap kali naik kapal terbang kalau nak check in ke nak boarding pass, nak urus bagasi, dia macam ada satu masuk pertandingan Squid Game. Macam kau masuk Squid Game tu macam kau takut kan, kau macam berjaga-jaga macam tu. Aku jadi macam tu dari dulu. Padahal dah berapa kali dah kan naik flight kan, tapi still lah aku rasa. Tak tahu kenapa. Tapi alhamdulillah kalau kita awal kita tak kalut lah macam tu. So okey lah. Hari ni pun orang ramai juga tadi pagi. Lepas tu tapi time kita orang beratur tak ramai sangat. So sekarang ni kita tengah tunggu untuk masuk dekat dalam flight. Nanti kita sambung lagi. Mak. Jalan. Jom. Okey, so sekarang ni kita masih dekat dalam masa ni, dekat ruang menunggu lagi. Okey, ni mak yang mertua. Tak tahu kenapa, sebab lewat sikit masuk. Kita kira dah betul lambat sikit ni. So cuaca masa ni hujan ni baru lepas hujan lebat, sangat-sangat lebat. Ni dah gerimis dah, ada lega jugalah hati. So start juga dekat sini. Kita tunggu nak masuk lah. Okay, so ni kita dah dalam kapal terbang. Okay, sis memang beli tiket, beli seat sekali, sederet tu. Saya dengan suami, kat belakang adik dengan abang, depan mak dengan ayah. So semua boleh tengok, semua kat tepi tingkap. Kita orang punya seat bahagian depan sekali tiba. Sebab kita bawa orang tua kan, so kita nak masuk-masuk terus duduk. Dah sampai terus keluar macam tu. Ini kita sekejap, ini kita baru bertolak ke dah sampai masa ni, sekejap je. Okey, itulah sebabnya benda ni
video ni memang dah take masa bulan 1 lagi. Sekarang barulah sempat nak edit semua. Memang waktu ni kita dah sampai dekat Sumatera Barat, Indonesia, dekat Bandara Padang. Bandara Padang lah, Minang lah, kita dah sampai. Okey, ni sajalah sis ambil gambar mood Bandara Minangkabau Padang. Dari sini dah bau dia punya gulai. Okay, so kita nak makan dekat Lamun Ombak, guys. Kat sini memang terkenal dengan makanan yang sedap lah kat sini. Sekejap kita sambung lagi. Okay, ikan, sekejap kita tanya tu ya, tu belakang ya. Tak apa, bisa. Adik, ini ikan laut atau ikan sungai ya? Nah, itu ikan laut. Ikan laut ya? Ikan laut. Okey, dah lomak kok. Alam bau tu. Panas. Ni ikan bakar ya? Tadi makan macam ini dendeng. Ini kita nak sampai dekat makan viral. Saya juga order TS. Makanan rumah Lamun Ombak nama je. Ini Pak Cik. TS siapa nak TS lagi? Mak nak? Om Jack namanya. TS rumah makan Lamun Ombak. 1, 2 antara nak TS Om Jack. TS dekat Padang. TS. So kita orang 5 makanlah. Makan kat sini bawa mak ayah sekali. Hitam. Ya Allah, tak dapat lupakan lah. 5 pun ada, Ibra pun ada. Memang happy lah masa. Abang nak TS. So ayah nak ayah apa? Lapar sangat-sangat. So lauk-lauk 5 lah cukup. Kalau kat Minang ni kita akan makan lauk-lauk yang memang banyak lah dihidangkan. Okay, so sekarang dah lapar. Kita boleh je makan yang mana. Dah. Semua orang tengah nak makan sekarang. Opor airnya. Ni suam. Tengok tu dendeng dia. Okey guys, ada TS. Dendeng dia jenis aku dah order berapa ni dah. Yang memang jenis dendeng kering, dia ada sama sikit. Okay, so kalau dendeng Mama Sis masak, dia lombok. Maksudnya makan. dendeng tu dia macam lembut. Dia macam mana? Dia lembut, agak lembut sikit. Sambal padu. Mana lawan apa? Assalamualaikum. Good morning guys. Hari kedua di Kampung Gugut Nonang. Alhamdulillah kita dah sampai semalam. Okey, so sekarang kita dah mulakan perjalanan. Ni dah agak, kita dah dekat daripada Padang dah perjalanan kita sampai ke Kabupaten Tanah Datar. Korang masa ni jalan sangat-sangat jam sebab masa ni hari Sabtu ke hari Ahad Sekejap. Ibra makan apa itu? Masa ni kita makan serai Cina. Nak banyak. Aduh, aku dah tak ingat apa. Okey, tak apalah. Okey, ini namanya air mancur. Tempat apa? Gambar mak. Nak makan apa? Semuanya yo. Goreng pisang ya. Kita orang kat kedai makan. So nasi goreng dia dah habis. Kita orang kena beli kat kedai lain untuk makan kejap lagi. Acik Opi buat video. Kok dikit banget makan. Nak ikut, nak syukur sayur. Nak syukur sayur macam mana nak? Ni jadi pemain bola yang hebat. Suka main bola tak?
Enak banget. So. Terima kasih. Cappuccino ya. Normal teh susu je. Okey, makasih. Ipel teh susunya kurang. Okey, Ibra. Tak. Itu normal. Iko suami saya punya udah. Betul lah. Iko order baru. Pening dah acik ni. Kau nak apa sebenarnya di hidup kau ni? Betul. Teh tarik ke? Okey, ni apa ini? Makan apa Haji Nopi? Okey. Ini namanya apa? Goreng pisang. Goreng pisang enak banget. Ibrahim udah makan? Dah, tadi. Makan sama? Sama lontong pical. Aku makan goreng pisang sama? Lontong. Picalnya Ibra dah habis. Kopi habiskan. Jadi Ibra order, kalau sini namanya pical. Kalau kat Malaysia nama dia lupa pula aku apa nama dia. Kuah kacang, saya letak kuah kacang. Gaduh-gaduh So acik dia punya makanan semua dah habis tau guys. Jadi anak ya. Awak apa habiskan lauk? Habiskan pecah di belakang. Selamat pagi. Dijumpa malam-malam. Malam Ibra duduk sama siapa? Sama ayah. Kalian nak tidur tak? Lah. Tak gila. Ayam. Ada warna-warna ayam itu rendah. Ayam musim rendah. Musim apa tu? Jadi lampu jalan dia. Ayam itu. Dah gila guys nasi dia. Boleh besar ya. Papa apa? Apa tu? Ya. Aduh. Cappuccino. Tak. Aku dah dua latih tarik ni. Tarik udah. Aku sudah di order. Tak tu, Norman ke apa tu tadi dah. Dah tu. Tarik pula. Alah. 1212 Mana 2 Kau punya belum buat lagi. Kau punya belum buat lagi Acik Tok Yong. Fikir, nak main. Kamu apa? 2 1 2. Okey. Nanti kita sambung lagi. Kita orang akan pergi Batu Sangka. Sangkar, Kotonan Gadang. Kotonan Gadang.